Negi Entertainment, pusat inspirasi, media suara dan bintang berseri. Pengacara majlis segalanya rapi, menjadikan hari penuh harmoni. Malam ni kita tampilkan semua artis-artis hebat Bollywood negeri Kelantan. Dipersilakan artis seterusnya, Poku ataupun Kuyi Khan. Okey, ni pun kata orang hebat juga di Kelantan kita dalam bidang nyanyi Bollywood. Silakan Ku. Okey, terima kasih. DJ Nik Yi. Siapa tak kenal tak? Nik Yi Entertainment. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Allah, kena kok Kelantan baru bunyi kira. Tapi walaupun Pokku memang salute lah kepada penduduk di Kampung Tok Bok ni. Memang orang kata cukup-cukup. Dia tak nampak pecah, kena turun sikit. Pasal memang sporting lah. Kalau Pokku tengok dengan keadaan esok, walaupun esok sekolah tadi cik ni. Esok sekolah tetap juga hadir. Terima kasih banyak. Dan tidak lupa, Pokku ucapkan jutaan terima kasih kepada Bella Azmi Enterprise. Sudi jemput Pokku malam ni. Pokku ni orang tak timbul lama dah. Pecing lama dah. Jadi sebentar tadi Harry kata, Pokku ni penyanyi Bollywood nombor 1 Kelantan. Lebung dia je. Pokku ni tarah Kelantan. Dia ni tarah international. 10 hari bulan Oktober, dia akan buat persembahan di restoran terkemuka di KL. Rasanya penonton daripada Singapura, daripada Indonesia. Jadi dia jet lebih Pokku, padahal dia lebih. Itulah Harry Baijan. Okey. So cerita lagi tadi lagu Kasih tau. Sedap. Kumpulan Harimau Muda. Salo Pasimah. Sedap. Tak bok. Siapa yang kata Salo Pasimah tadi? Minta maaf. Salah info. Daripada Tok Bok deh. Orang tempat teh. Pelakor tempat teh ni. Sedap. Orang Jom Bano pun sedap. Jadi oleh kerana Jom Bano sedap, Pak aku nak nyanyi dengan Bano dulu. Boleh? Ya. Okey. Cak dulu. Panah dulu. Panah enje dulu. Cak dulu sekali. Okey, Abijak tadi nyanyi lagu Kena Tinggal Bening ni dia. Kena Tinggal Bening, dia ada sebab. Jumpa pula dengan Milah. Tahu dia sebab apa? Sebab bagai orang kata apa? Jenis main ramapu ni ke apa? Bukan boyo. Bukan playboy, so lagi. Bukan temaga. Cepat, ke apa lagi? Jenis tak setia, curang. Ni. Tapi Pokku, kalau tengok muka tak curang, tak tangguh Pokku. Tak tangguh deh? Tak tangguh. Tapi siapa tak kena jak pembeliling? Tak orang yang kali petik 10 mari. Hak tua mana puluh kau kan? Barang tua, bukan sebagai tua ni, bagainya ni. Lagi tua, lagi banyak sadar. Okey, kita teruskan lagu ni. Saya tuju kepada Abijak kita. Curang. Terlalu mahal harus ku bawa, kecuranganmu dengan air mata. Dengan air mata. Katanya debu manis airnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang
sayang, sayang, debu berduri menusuk hati. Oh, layar belayar, perahu kali, biarlah biar kini tanpa dirimu. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menebus kekecewaan. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir kali. Tumbuh memang tumbuh, sayang, 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 debu berduri menusuk hati. Oh, layar belayar, perahu kali, biarlah biar kini tanpa dirimu. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menebus kekecewaan. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata, dengan air mata. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir kali. Tumbuh memang tumbuh, sayang, 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 debu berduri menusuk hati. Oh, layar belayar, perahu kali, biarlah biar kini tanpa dirimu. Oh, curang. Jenis curang. Tepuk kat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Oh, sikit, terima kasih. Gitu. Okey, bersama kita malam ni ada Abang Roy. Abang Roy Kapila. Orang yang orang kata bertanggungjawab bawa pokku dan juga mokku ke selatan Thailand sebelum Covid itu. Terima kasih banyak Abang Roy. Okey, seterusnya kita rehat dulu. Main nyakuk orang Bano. Kita main dengan Minus One pula. Sebuah lagu okey, sebuah lagu 90 Kalau Harry Baijan tadi dia bawa lagu 90 80 kita kembali pada 90 sebuah lagu daripada filem Kaya Maksir Kaya Matak, Mere Hamsafar. Kita berjalan, kita dua seperjalanan, tunggu sebentar. Tu masuk dia, belik dia. Mere Hamsafar. Okey, terimalah Mere Hamsafar.
सफर एक जरा इंतजार, तुम सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, तुम सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, तुम सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। ने जहाँ पे रखा है तुम के कदम एक बार, वहीं से खुला ही कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है तुम के कदम एक बार, वहीं से खुला ही कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, तुम सदाई दे रही है मंजिल प्यार की।
Okey, syukria. Okey, tepuk sikit tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Kita rehat dulu. Rehat dulu Untuk untuk round round yang pertama. Niki Entertainment, pusat inspirasi, media suara dan bintang